Okey, kita ke segmen yang seterusnya, politik dan juga institusi. Kalau kau masih tengok sampai di sini, kau memang kategori otak yang belum lengek. Lepas habis video ni, kita lupa untuk tengok episod yang lain daripada siri ini supaya algoritma dia nampak orang Malaysia ni masih minat konten-konten berat macam ni. Baik. Ujian yang kedua, dinamik kuasa dalam kerajaan perpaduan. Isu addendum ni betul-betul telah menelanjangkan garis retak dalam kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Soalan politik yang paling basic, siapa yang sebenarnya dapat untung? Bagi UMNO, kalau addendum itu dilaksanakan, itu merupakan satu kemenangan yang besar. Bukan sahaja bawa pulang trofi macam bawa balik Piala Dunia. Seorang pemimpin berpengaruh mereka telah dikeluarkan, tetapi bukti bahawa suara mereka masih kuat dalam kerajaan adalah sendiri mau ingat. Adakah gagal dalam melaksanakan addendum UMNO pada hari ini? Kita boleh baca, membaca ia semungkin sebagai satu pengkhianatan, tekanan dalam nyata. Bagi komponen lain, terutamanya Pakatan Harapan, isu ini merupakan satu racun politik. Mereka naik atas satu slogan yang reformasi, lawan rasuah. Kalau Najib pula dilihat dapat layanan yang istimewa, wah, ini satu peluru yang agak sukar kepada musuh politik dan juga racun untuk penyokong PH itu sendiri. Tidak hairan ada pimpinan PH seperti Yeo Bee Yin dan juga lain-lain yang telah secara terbuka sambut baik keputusan mahkamah. Di tengah-tengah semua ini, Perdana Menteri pula dia terpaksa jadi orang tightrope walker, seimbangkan kestabilan kerajaan, jaga hati UMNO, tapi dalam masa yang sama kekal dengan jenama Madani yang kononnya telah berprinsip dan juga telus. Kenyataan beliau yang asyik ulang kita hormat proses mahkamah, kita ikut undang-undang, ialah contoh klasik damage control dalam politik lah. Letak mahkamah di depan supaya keputusan pahit tak terus dipalit pada eksekutif. Isu addendum ni tunjuk kepada kita dengan jelas kerajaan perpaduan bukan blok yang padu, tetapi gabungan yang mempunyai kepentingan yang perlu dirunding hari-hari. Letih lah. Kita ke ujian yang ketiga, yang paling sensitif, yang ialah ujian ke atas institusi raja berperlembagaan dan juga lembaga pengampunan itu sendiri. Prinsip asas sistem kita, raja-raja itu mengatasi politik, jadi simbol terhadap perpaduan. Bila timbul dakwaan tentang titah tambahan ni, nama istana tiba-tiba masuk ke tengah gelanggang politik pula secara terbuka. Ini amat bahaya. Keputusan Mahkamah Tinggi dari satu sudut telah berfungsi sebagai benteng kepada institusi diraja tersebut. Dengan menuntut bukti dan juga proses yang sah, Mahkamah elak daripada mengesahkan satu titah yang tidak rasmi. Bayangkan kalau Mahkamah kata, tak apalah, kita terima saja dakwaan titah ni. Lepas tu, esok lusa, siapa pun boleh mendakwa. Aku pun ada juga addendum, adanya perintah lisan daripada mana-mana pihak berkuasa untuk justify tindakan politik. Ini memang kotak Pandora. Bila mahkamah kata bukan kami kata titah itu tidak wujud, tapi kami tak ada asas undang-undang yang cukup untuk laksanakannya. Sebenarnya mahkamah sedang melindungi istana daripada ditarik lebih jauh ke dalam lumpur politik. Ini contoh yang jelas check and balance. Kehakiman bukanlah melawan monarki, tapi merupakan benteng yang dapat memastikan monarki itu tidak diseret ikut selera parti politik yang ada. Okey, pada kau lah, tindakan mahkamah ini lebih banyak melindungi institusi ataupun dia melemahkan institusi. Maka korang tulis lindung kalau dia melindungi, dan juga tulis lemah kat komen kalau kau kata
ia tidak. Dan juga bagilah satu sebab yang sebaiknya. Falsafah hidup tak hanya di dewan, tapi pada petani, guru dan juru jalanan. Sosial bukan tayangan media hias, tapi soal perut kerja dan akses asas. Negara ini bukan untuk disembah, tapi untuk dijaga, disematkan, diubah. Bangkitlah jiwa, bangkitlah nusa, kita bukan pewaris diam semata. Vokal klimaks, emosi tinggi, modulasikan K untuk impak. Ini nadi sebuah negara, maka bersuara takkan lagi apa. Dari suara kegaskan, dari lisan ke laku, Malaysia tegak berbaksikan ilmu. Monolog ini bukan sekadar suara, tapi jalan pulang untuk bangsa yang lupa.